Cat ni dia jenis, dia ni macam steamroll, dia langgar je semua benda ni. Sebab masa tu kita orang dekat piano tau. Masa tu Remy Nuendo tengah main piano. Kita orang lepak tengok, nak nyanyi segan kan. Kita terror ni. Ya. Tiba-tiba tengah nyanyi lagu Stevie Wonder Lately masa tu. Tiba-tiba ada satu mamat ni dengan rambut panjang ikat rock. Suara dahsyat lah kan. Bagi aku macam masa tu macam, dahsyat suara dia ni. Suara dia macam rock tak rock, suara besar, tone besar, tapi nyanyi R&B apa semua. Masa tu lah kita orang baru dapat tu itu Azan, adik Put. So Cat macam biasa lah, dia langgar je. Dia cakap, Touch, aku nak Azan tu dalam grup kita orang. So yang kali group member memang dia macam aku jugalah. Macam aku dengan Cat juga, hauk juga kan. So kena lah ambil orang terror sikit kan. Itu Cat punya idea. Aku memang tak tahu, aku very naive lah. Aku macam, apalah aku buat kat sini, kan best kalau aku main bola je. Satu hari tak macam mana Cat boleh organisekan macam mana jumpa Azan ni dengan Azim masa tu. First line up perform gig. Tak adalah kata perfect, tapi better daripada before lah. So masa tu juga tahun 98 Azan join kita orang. Dia bukannya nak join pun, dia sebenarnya nak tolong je asalnya. Tapi tak tahu macam mana dia rasa macam, tak boleh ni kalau aku setakat tolong-tolong ni, kena join baru jadi ni. Azan banyak tolong in terms of kita orang kumpulan vocal harmony. So kita nak kena harmony lah. Sebelum tu dia macam, apa kau buat ni? Nyanyi menghentam kromo kan. Menghentam je. So kat situ I can say that Azan is my mentor jugalah in terms of singing. Belajar berharmoni tu. Sebab Azan ada experience dengan innuendo apa semua kan. Macam aku pula perangai, kalau aku nak main bola, aku kena main bola betul-betul. Kalau aku nak menyanyi, aku nyanyi betul-betul lah. Sampai aku dapat lah.